Hey, lapar guys. Bulan-bulan Ramadan ni mestilah cari wadah berbuka. Aku tengah shopping raya, tiba-tiba nampak restoran. Sedap ke tidak? Let's jom. Mula-mula aku makan chicken teriyaki don. Nasi dia macam sikit je, tapi it's okay. Sambil-sambil makan tu, terasa macam dekat Jepun. Next, aku makan sup miso. Sup dia fresh dan sedap. Ni pula gyoza. Kuih orang Jepun. Rasa dia tengik, rasa hala dia kuat. Lepas makan, mesti ada pencuci mulut. Buah tembikai ni sangat segar. Segar. Lepas makan, takkan tak minum air. Tercekik pula nanti. Bunyi ais tu buatkan dahaga melampau. Selamat berbuka.